Perpisahan ini amat memilukan, namun rela kami melepaskan tiap pertemuan. Pasti perpisahan, hikmah kejadian Tuhan. Kau teristimewa, pendidik berjasa, mendidik penuh keikhlasan dengan ketabahan serta kesabaran, lahirkan insan yang beriman. Saya Habibah binti Osman, lahir pada 18 bulan 8 1970 di Kampung Batu Enam, Bandar Riang, Gerik. Pendidikan sekolah rendah pertama di SK Bahasa Lama, kedua di SK Felda Seroja Jangka 18 Temeloh Pahang, sekolah ketiga di SK RKT Bersia, sekolah menengah di SMK Bersia Felda, sekolah menengah Sultan Idris Shah 2 Gerik, dan sekolah menengah teknik Persiaran Beras Ipoh. Habis sekolah menengah sambung ke Maktab Perguruan Pasir Panjang dan di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Habis pengajian di Maktab Perguruan Pasir Panjang, sekolah pertama posting di SK Bandar Baru Sungai Buloh, Selangor. Kemudian bertukar ke SK Adika Raja Gerik. Kemudian di SK Bahasa Lama, SK Mahkota Sari dan SK RKT Bersia. Ya. Mula posting pada tahun 1993 di SK Bandar Baru Sungai Buloh, Selangor. Tarikh kahwinan ialah pada 23 November 1993. Suami Ahmad Faizuan bin Mahidin. Anak seramai 5 orang dan seorang cucu. Cabarannya ialah untuk membolehkan murid itu membaca. Daripada murid yang belum kenal huruf sehingga boleh membaca. Itu cabaran yang paling utama. 2004 lulus PTK dengan cemerlang, daripada hanya 2 orang dari Hulu Perak yang lulus PTK. Itu kenangan paling manis. Amanat kepada guru-guru, semoga dapat bekerja dengan seikhlas hati, bersungguh-sungguh menjalankan tugas, terutamanya kepada murid-murid lah. Anggap murid tu seperti anak sendiri. Kalau kita nak murid anak-anak kita berjaya, begitu jugalah kita usahakan ajar murid sehingga mencapai kejayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zamzuri bin Razak. Dilahirkan pada 3 hari bulan 8 1970. Bertempat di Kampung Mengkuang Hujung, Kuala Pegang, Baling, Kedah. Kemudian bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kuala Pegang selama 5 tahun. Bermula pada 1977. Kemudian berpindah ke Sekolah Kebangsaan Bongo, Gerik, Perak. Lebih kurang dalam 4-6 bulan begitulah.
dan ambil CJ di Sekolah Kebangsaan Bungo. Dan seterusnya di alam sekolah menengah, bersekolah di sekolah menengah Felda Besia pada tahun 1983 selama 5 tahun. Kemudian bersekolah melanjutkan pelajaran sekolah menengah kebangsaan SMC SMC 2 selama 2 tahun, bermula pada tahun 1988 hingga 89. 2 tahun. Kemudian dapat keputusan FTPM. Pada mulanya dapat melanjut pelajaran di Institut Latihan Industri ITI, tetapi masa itu kesihatan ayah tidak mengizinkan, jadi tak gamak nak tinggal, jadi tangguh dulu. Kemudian tahun kemudiannya minta maktab dapat di IPSI, iaitu dalam bidang sekolah rendah, pengajian Melayu sekolah rendah, 1992-94. Kemudian tamat di IPSI, ditugaskan dan ditempatkan di kawasan pedalaman, iaitu di SK-RPS Banun selama 3 tahun. Daftar 1 bulan 12 1994, tetapi diambil kira pada tarikh 1 bulan 1 1995. Kemudian habis 3 tahun di situ saya berkahwin tahun 1996. Kemudian 1998 bertukar ke Felda Lawisatan selama lebih kurang 14 tahun lah, kalau tak silap. 14 tahun. Kemudian melanjutkan pelajaran di USM tahun 2005, tak silap saya 2005 sampai 2008. Kemudian dari SK Laut Selatan berpindah pula ke SK Basia Lama. Pada tahun 2008. 13 tahun di situ. Kemudian dipindahkan ke sekolah sekarang, iaitu SK RKT Besia. Tarikh perkahwinan, pasangan? Ya, saya berkahwin pada tahun 1996. 1996 mendapat cahaya mata 5 orang. Anak pertama perempuan Noliana Syamimi, kemudian diikuti anak kedua Muhammad Afiq Azfar, kemudian anak ketiga Iqbal Nur, anak keempat Ainul Natasha, dan anak kelima Muhammad Afifi. Jadi alhamdulillah semua tak memberikan masalah saya takat ini, alhamdulillah. Dan doakan sebuah kesihatan baiklah semuanya. Okey. Ya, saya sambung pelajaran secara PJJ lah di USM dalam bidang sejarah dan pengajian sejarah antropologi. Jadi 4 tahun, tak silap kan? 4 tahun. Cabaran yang pertama sekali ialah masa penempatan yang pertama. Memang di RPS Banun itu tiada guru option dan juga terlatih. Terus dimasukkan guru guru sandaran terlatih. Dulu tidak terlatih, sekarang terlatih. Masalah sekarang ialah masa zaman tu tak ada elektrik, tak ada hubungan komputer semua, internet tak ada kerani.
Jadi saya terus dilantik menjadi guru kanan. Lantikan sekolah. Kita boleh bayanglah kan lah, kena buat jadual waktu, macam-macam perkara lah yang tidak pernah belajar di institut perguruan. Tetapi merupakan pengalaman yang pertama yang sepatutnya kita belajar secara beransur-ansur dengan guru lama. Jadi saya terpaksa memangku jawatan guru besar lebih kurang 10 bulan. 10 bulan dan 10 bulan 2 kali audit. Audit ni yang pening kepala. Sebab masa tu dah ada asrama. Sebab tahun pertama saya duduk buat sekolah baru. Repair sekolah. Tahun kedua buat rumah cikgu. Tahun ketiga buat sekolah baru. Tahun ketiga buat asrama baru. Jadi dah ada akaun untuk asrama. Kena audit. Yang guru besar tinggal satu dan di bawah saya satu. Jadi bayangkanlah masa tu tak ada kenderaan. Yang ada hanya motor saja. Kita terpaksa bawa buku ledger yang panjang tu. Yang tak ada saiz, beg tak ada saiz paling besar. Terpaksa letak plastik pula. Kita galas di belakang sebab tidak boleh tinggal buku akaun tu di sekolah sebab atas faktor keselamatan. Sekolah tak selamat. Jadi kalau cuti kita kena bawa. Bayangkan 60 km tu kita nak kadang-kadang hujan kan basah. Itu mengalir air mata jugalah sebab tu. Kenangan tu ya. Belajar jadi kerani walaupun dibantu dengan Cikgu Mahyah, Cikgu Azrina kenal lah. Dia kerani masa tu dilantik sebagai kerani. Saya dengan dia dan seorang lagi Cikgu Saiful yang buat akaun tu. Jadi belajar akaun tu sesuatu yang perit lah sebab kita bukan ada asas akaun. Jadi walau macam mengaku alhamdulillah dapat imbang. Ada satu ketika 3 sen saja tak dapat cari 3 hari mencari nak bagi teli tu sama-sama tu. Jadi pengalaman tu tak ada. Kemudian pengalaman buat Q8 204 keuangan 204 tu 7 helai kita kena guna type. Salah type kena buka balik pakai lapis karbon. Dulu tak ada komputer kita tak ada masa tu. Atas pengalaman itulah saya jadi perit nak pegang jawatan selepas tu. Walau bagaimanapun bila pindah ke Lawi Selatan sempat lagi memangku jawatan HAM tapi tak lamalah 3-4 bulan macam tu je. Itu pengalaman saya. Baik tapi manis juga pun ada juga. Hidup ni kita kena pada patuhlah. Patuh buat aturan lah kan. Walau bagaimanapun kita patuh tapi tak bermakna kita taat yang membuta tuli. Maksudnya patuh bukan untuk diinjak. Kurangkan musuh, banyakkan kawan. Itu. Tapi dalam prinsip jangan kita merendah untuk dipijak. Saya mengucapkan selamat berbahagia untuk semua staf-staf kegiatan sekolah kebangsaan Akademi Besar ni dan juga semua murid-murid. Halalkan makan minum dan apa-apa kekurangan daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Kamsul bin Saidin. Tarikh lahir pada 6 hari bulan 9 tahun 1967 dan dilahirkan di Hospital Taiping. Saya merupakan anak yang pertama daripada 6 adik-beradik. Dan 6 adik-beradik itu ada 4 lelaki dan 2 perempuan. Okey. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan King Edward ke-7 1 Taiping. Tahun 1 bermula pada tahun 74 dan tamat pada tahun 79 darjah 6. Kemudian masuk ke peringkat sekolah menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan King Edward Taiping juga sehingga tingkatan 5 iaitu pada tahun 1980 sehingga 1985. Kemudian sambung untuk tingkatan 6 di Sekolah Menengah Kebangsaan Sekolah Menengah Dr. Burhanuddin Taiping. 6 rendah dan juga 6 atas. 6 saya rehat kejap bekerja sendirilah ya.
sebagai konduktor bas. Okey, mengikut bapa saya sebagai membantu beliau lah untuk jaga budak-budak dalam bas tu. Kemudian sebelum tu saya minta banyak kerja macam-macam lah, minta inspektor, minta penghulu, askar, tapi semuanya tak berhasil. Rehat. Kemudian tahun 89 lah. 89 lah lebih kurang. 89 saya masuk ke ni dulu. Perpustakaan sebagai pustakawan di Bandar Taiping tu sehingga tahun 92. 92. Lepas 92 berkahwin. 93 saya masuk Maktab Perguruan Ipoh Perak di Tanjung Rambutan lah. Tahun 93 sehingga 1995. Okey. Tamat di situ, saya terus dipostingkan ke SK Bongor pada 11 bulan 12 tahun 1995. Sehinggalah 1 bulan 3 tahun 1996 saya ditukarkan. Bukan ditukarkanlah, diminta tukar. Ke atas keperluan perkhidmatan, diminta tukar ke SK Arkitek Malaysia pada tahun tu 1996 sehinggalah sekarang 2026. Okey, dalam tempoh semasa dia di Sekolah Kebangsaan Arkitek Malaysia ni pada tahun 2005 itu pun atas kehadiran pensyarah yang membawa 3 orang guru lah sebenarnya, bakal guru membuat latihan di sekolah ni, dan saya salah seorang pembimbing, menyarankan saya supaya sambung belajar lah. Jadi atas doa caranan beliau saya sambung dan diizinkan oleh guru besar pada masa itu, iaitu Allahyarham Cikgu Mak Isa lah. Saya sambung situ, bermula situ sehinggalah tahun 2009 tamat. 2005 kursus 14 minggu dia di Institut Bahasa, kemudian sambung terus buat pengajian secara luar kampus lah. Ulang-alik dalam tempoh tu semasa anak dah 8 orang. Masa tu anak dah 8 orang dah. Saya sambung belajar. Alhamdulillah lah, jaya, dan tamat pengajian saya hinggalah dapat ijazah sarjana muda pengajaran dengan kepujian dalam bidang pendidikan khas yang sebenarnya. Saya berkahwin pada tahun 1992, iaitu tarikh akad nikah lah ya. Tarikh akad nikah pada 19 bulan 11 tahun 1992. Itu semasa tu saya masih lagi bertugas sebagai pustakawan lah di Perpustakaan Taiping. Pada masa itu hanya kerja secara kontrak lah, gaji hari. Ada gaji, tak ada. Kalau tak ada, tak ada gaji. Okay. 92 kahwin, dikurniakan anak sulung pada tahun 1994. Anak yang kedua tahun 1997. Anak yang ketiga tahun 1998. Anak yang keempat tahun 1999. Anak yang kelima tahun 2001. Anak yang keenam tahun 2006. 2004. Anak yang ketujuh tahun 2006. Anak yang ke-8 2007, dan anak yang bongsu. Ni jauh sikit jarak dia. Daripada 2000 berapa tadi? 2007 dapat 2017. Anak yang ke-19. Tempoh dia punya jarak tu 10 tahun. Nama pasangan saya Nur Ajemah binti Husin. Cucu 2 orang, seorang lelaki, seorang perempuan, dan bakal menyusul lah dalam tempoh lebih kurang dalam sebulan lagi kot, insya-Allah. Untuk anak yang untuk menantu yang kedua. Sama belajar tu ya, dalam masa bertugas dengan anak ramai dan dengan keadaan berulang-alik hujung minggu, tapi alhamdulillah sampai berjaya lah. Baik, semasa bertugas di sekolah ni, kebetulan anak saya, anak yang sulung lah, berjaya menjadi seorang pemain negeri Perak. Dipilih menjadi seorang pemain negeri Perak mewakili dalam bola tampar. Okay. Masa tu dia main di Johor. Dapat mewakili Perak dan bermain di Johor. Dan yang seterusnya anak yang keempat mewakili Perak juga untuk bola tampar
Masa tu main peringkat kebangsaan di negeri Kelantan. Kemudian pada tahun, saya tak ingat dah, lupa dah. Alhamdulillah saya dapat membawa 2 orang daripada pemain sekolah ni mewakili Perak juga main bola tampar di Allahu Akbar, di mana masa tu tak ingat dah. Lupa dah. Di Selangor. Okey. Peringkat kebangsaan. Kenangan pahit. Sebelum saya jadi cikgu ni sebenarnya saya seorang pemandu bas. Okey, pemandu bas. Jadi pada malam tu dalam perjalanan nak pergi menuju ke Kota Baru dalam pukul 2 pagi, 3 pagi itulah. Selepas hempangan Pergau, ketika tu saya menuruni bukit lah. Nak sampai di Batu Melintang tu, brek tak ada. Jadi brek tak berfungsi. Cuma yang saya ingat pada masa tu orang lain semua tidur lah, saya seorang yang bawa kan. Jadi bila saya sebut kan yang bas tu tak ada brek, semua orang dah jadi kalang kabut. Tapi saya diberikan orang kata terbukalah hati oleh Allah Ta'ala supaya buat azan. Jadi saya buatlah laungan azan sehingga bas tu berhenti secara sendirinya. Itulah kejadiannya sebenarnya yang paling pahit sekali. Itu pun ketika yang berlaku tu ketika saya dalam maktab lagi. Jadi saya bawa bas tu kata secara sambilan lah. Semua orang ada orang kata dugaan masing-masing lah. Kan, dugaan. Sebenarnya bagi saya pun ada dugaan di mana terdapat 3 orang anak saya yang sakit yang paling kritikal lah. Yang nombor 2, nombor 3 dengan nombor 5. Itu semua yang terpaksa bermalam di hospital lah. Terutama anak yang kedua. Anak yang kedua tu bermula daripada Hospital Gerik, Ipoh, Hospital Besar Kuala Lumpur sehinggalah ke Institut Kanser Negara. Itu situasi dia kan yang terpaksa saya hadapi lah. Jadi walau macam mana pun kita kena reda lah sebenarnya. Sebab apa yang Tuhan uji untuk kita itu sebenarnya ada hikmah di sebaliknya. Itulah. Jadi pesanan kepada sesiapa lah yang menghadapi kesusahan ke apa, sebenarnya Allah uji kita sebab kita kuat. Itu ya. Saya punya pesanan kepada yang mendengar apa yang saya cakap pada hari ini. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Cikgu Kamsul, Cikgu Zamzuri dan Cikgu Habibah kerana telah mengajar kami. Kami mohon maaf jika ada salah silap. Saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Kamsul, Cikgu Zamzuri dan Cikgu Habibah. Terima kasih kerana sudah mengajar saya. Selamat bersara Cikgu Kamsul, Cikgu Zamzuri dan Cikgu Habibah. Terima kasih kerana telah mengajar kami. Semoga cikgu terus sihat dengan keluarga. Semoga cikgu dipanjangkan umur, sihat selalu, dimurahkan rezeki yang melimpah. Selamat bersara kepada Cikgu Zamzuri, Cikgu Habibah dan Cikgu Kamsul. Saya mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Zamzuri, Cikgu Kamsul, Cikgu Habibah. Semoga maju jaya dan dimurahkan rezeki yang berlimpah. Semoga bersama keluarga yang tersayang. Okay, bye. Selamat bersara kepada Cikgu Zamzuri, Cikgu Kamsul dan Cikgu Habibah. Semoga bahagia selalu. Selamat melayari dunia sebagai yang bersara dengan hormatnya. And I hope that they live happily ever after retirement, and hopefully they'll come back to see us again whenever they are free. Thank you. Selamat bersara dan semoga anda berbahagia di akhir persaraan anda. Semoga sihat-sihat selalu dan semoga berbahagialah menikmati hari-hari bersara. Hai. Semoga terus sihat selalu, maju jaya di luar sana. Doakan kami di sini semoga semuanya sihat walafiat dan dapat bekerja dalam keadaan yang baik.
Terima kasih. Terima kasih atas segala-galanya. Semoga hidup cikgu sentiasa diberkati. Alhamdulillah. Semoga menempuhi hari persaraan dengan baik dan berehatlah, insya-Allah. Terima kasih. Selamat bersara Cikgu Kamsul, Cikgu Zamzuri dan Cikgu Habibah. Selamat berpisah Cikgu Hasna Laila, Ustaz Fadil Nur dan Cikgu Zarif. Bye.